Tahniah BMX. Rekod dalam sejarah kita dan rantau kita. Penalti yang dirampas dan kutip 24/2025 mencecah hampir 15.5 bilion ringgit. Sebenarnya terang nak jumpa Ketua Polis Negara. Pasal apa ni? Bukan sebab dia tak puati yang dia datang Malaysia hari tu. Tapi disebabkan Malaysia dan juga pihak polis ni layan dia baik sangat. Daripada segi keselamatan, daripada boleh naik dari 19% naik sampai 25% atau 40%. Bayangkan berapa banyak. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Bincang tadi dengan Datuk Sri Zahid, Datuk Sri Fadilah. Tahniah BMX. Rekod dalam sejarah kita dan rantau kita. Penalti yang dirampas dan kutip 24/2025 mencecah hampir 15.5 bilion ringgit. Sebenarnya korang boleh bayangkan sendiri, hanya dalam masa 2 tahun Kerajaan Madani hasil daripada ketirisan disebabkan oleh korup, disebabkan oleh kartel itu bernilai 15,000 juta ringgit. Korang bayanglah berapa lama dah benda macam ni terjadi. Dan perkara begini tidak disebut oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Bila Datuk Seri Anwar ni duk sebut pasal tata kelola, adalah pihak tu kan, dia kata tak habis-habis nak sebut pasal tata kelola. Ni hari ni kita baru boleh faham kenapa Datuk Seri Anwar begitu menekankan soal tata kelola. Akhirnya wang yang selama ini rugi dek kerana ketirisan dapat dijimatkan dan dimanfaatkan semula kepada rakyat. Dan kita lihat hari ini dah terbukti banyak bantuan, inisiatif yang dirangka oleh kerajaan hari ini memang tertumpu dan tertala kepada rakyat. Daripada mana duit itu? Daripada penjimatan dek kerana tata kelola yang baik. Sebab itulah aku tak faham, adalah beberapa kerak ni yang jenis tak suka bila ada Perdana Menteri yang sering duk sebut soal tata kelola. Dia jadi panas. Kenapa panas ni? Dan hari ini dah terbukti Datuk Seri Anwar bukan sahaja sebut benda tu, tetapi beliau sebagai ketua kepada kerajaan benar-benar beriltizam untuk memastikan segala ketirisan, penyeludupan, kartel dan sebagainya ini yang merugikan negara, merugikan rakyat, akhirnya dapat dibendung. Dan dalam satu kenyataan selepas itu, Datuk Seri Anwar mengatakan usaha sebegini akan diteruskan untuk memastikan segala ketirisan yang melibatkan wang negara, dana rakyat ini akan terus dapat dibendung. Macam aku sebut tadi lah, 15,000 juta ringgit. Kau cuba bayangkan loss dalam masa 2 tahun. Sebelum ni agak-agak berapa dah kita loss? Sebenarnya kenyataan ini terus dilaungkan oleh PMX dan menjadi signal kepada badan-badan dan pihak berkuasa untuk terus bergerak. Sebab apa? Sebab ketua kerajaan itu sendiri memang bertegas nak bantah isu ni. Sebagai contoh ni, kenyataan yang pernah dikeluarkan, kerajaan tegas tak kompromi bantras kartel, tipuan bidar, penetapan harga. Mana kata di setiap peringkat dan melibatkan pelbagai agensi, termasuklah PDRM, pihak JPJ, MYCC dan pelbagai agensi-agensi yang terlibat untuk memastikan segala ketirisan, kartel yang mengaut keuntungan akan dapat dibantras. Ni yang terbaru ni, kalau kita tengok Polis Negeri Kelantan merobohkan pengkalan-pengkalan haram yang selama ini digunakan untuk aktiviti penyeludupan. Itu salah satu contoh menunjukkan kerajaan hari ini dah ada kesungguhan nak pastikan hasil negara ini tidak tiris. Antara barang yang diseludup keluar, minyak masak bersubsidi, RON 95, diesel kalau sebelum ini. Sebab itulah kerajaan hari ini buat subsidi bersasar. Antara sebabnya untuk pastikan setiap daripada subsidi yang diberikan oleh kerajaan
tidak disalahgunakan oleh penyelundup-penyelundup ni. Dan hasil daripada penjimatan itu boleh dipulangkan kepada kerajaan. Tengok saja hari ni bantuan SARA, bantuan secara bulanan diberikan oleh kerajaan hari ni. Kerajaan dulu mana buat benda ni? Sebab itulah aku sebut, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap soal tata kelola, sebenarnya niatnya sangatlah baik, nak pastikan setiap daripada hasil itu tidak tiris dan penjimatan itu boleh dipulangkan kepada rakyat di dalam bentuk bantuan-bantuan seumpama ini. Assalamualaikum. Ciao. Trump nak jumpa ketua polis negara. Pasal apa ni? Bukan sebab dia tak puati yang dia datang Malaysia hari tu. Tapi disebabkan Malaysia dan juga pihak polis ni layan dia baik sangat. Daripada segi keselamatan, daripada segi pengurusan persidangan ASEAN tu memang TikTok. Sampaikan si Trump ni dia terharu, dia rasa kagum dengan pihak polis ni dan dia kata dekat Anwar dia nak jumpa ketua polis negara, nak bagi penghargaan secara peribadi. Ini kita boleh bagi kredit lah dekat pihak polis dan juga KDN. Kau bayangkan sampai ke Korea Trump bawa nama negara kita. Siap puji lagi negara kita ni dekat negara orang lain. Punya kagumnya Trump ni dekat Malaysia. Sebenarnya aku ni, sejujurnya aku ni tak suka dekat Trump ni, serius cakap kau. Begitu jugalah dengan rakyat Malaysia, kebanyakannya tak suka dekat Trump. Dan Trump ni tahu negara kita ni memang tak sebulu dengan dia. Lagi-lagi berkenaan dengan isu negara P. Kita ni macam mana pendirian kita kepada negara P. Tapi disebabkan dia datang ke Malaysia, kita layan dia baik, dia rasa kagum, dia rasa terharu. Inilah kehebatan orang Melayu kita sejak berzaman. Memang hebat dalam berdiplomasi. Trump ni dia bukan macam Clinton, dia bukan macam Bush, dia bukan macam Obama. Diorang ni tak apa lagi. Diorang ni masih terikat dengan prinsip demokrasi, hak asasi. Konon diorang ni lah yang memperjuangkan demokrasi. Sampaikan Bush ni dia nak bom Iraq, dia akan cari alasan. Tapi Trump ni dia nak serang negara orang, dia tak akan cari alasan dah. Pergi mampus sama demokrasi, pergi mampus sama hak asasi. Yang dia fikir apa? Oh, dia Amerika ni hebat. Amerika ni sebagai ketua dunia ni dia boleh buat suka-suka. Ini style Trump. Bila kita berdepan dengan orang macam tu, di sinilah kita perlukan seorang pemimpin negara yang bijak, yang pandai strategi. Kalau pemimpin negara tak bijak, tak ada strategi, hancurlah negara, rosaklah negara kita. Sama ada kita ni boleh berdiplomasi dengan orang-orang jahat tanpa kita gadaikan prinsip kita, ataupun kita ikut style macam Walaun, halau terus Trump ataupun batalkan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan US. Tapi akan ada kesan akibat dia, akan ada mudarat yang besar yang akan datang. Tapi aku yakin bila berlaku macam ni, Walaun ni akan lepas tangan. Dan dia memang suka pun kalau rakyat ni susah, Anwar Ibrahim ni jatuh. Sebab apa dia boleh ambil alih jadi kerajaan? Trump ni ego tinggi, lepas tu sensitif sangat. Ingat lagi perhimpunan PBB sebelum ni, dia naik eskalator, rosak eskalator tu. Waktu dia naik tu muka berubah. Berbulan-bulan tau dia ceramah ni, dia cerita pasal, dia ungkit pasal eskalator tu. Dia kata ada orang nak sabotaj dia. Jadi tu sebablah Malaysia ni layan dia dengan baik. Lagi satu pula kita nak deal pasal kenaikan tarif tu. Bukan sebab Malaysia ni takut dengan Trump ni apa, bukan. Kita nak ikut style Walaun tu pun boleh, tak ada masalah. Tapi akan ada kesan akibat dia. Memanglah kita tak apalah, ni anak cucu kita kita nak elak daripada berlaku mudarat yang lebih besar. Nak takut apa dengan Trump tu? Lawan je lah. Kita ni ada Tuhan. Ya betul, kita ada Tuhan, tak dinafikan. Tapi jalan sebab tu kita kena ambil kira juga. Selain daripada qadarullah, sunatullah ni, situasi dunia hari ni. Salahuddin Al-Ayyubi tu, dia dapat tawan Baitul Maqdis. Dia dapat jatuhkan tentera salib tu. Bukan hari ni dia jadi pemimpin, hari ni dia terus pergi serang. Dia tak serang bodoh-bodoh macam tu. Dia kukuhkan kententeraan dulu, kukuhkan dalaman dulu. Tak, sekarang ni macam mana? MIC ni nak apa sebenarnya ni? 3 tahun dah saudara, 3 tahun kita tengok drama MIC ni. Kejap nak keluar kerajaan, kejap nak keluar Barisan Nasional, kejap tak nak sokong Anwar, kejap nak sokong Anwar. Mana satu ni sampai semalam Mesyuarat Agong MIC dulu satu usul keluar Barisan Nasional, masuk Perikatan Nasional. Aku ingat okey lah, tak apalah, nak keluar ke nak masuk ke silakan. Duk tunggu apa lagi, okey lah. Keputusan dah buat, lulus dah usul, habiskan lah. Tiba-tiba keputusan perhimpunan kata tangguh, tak jadi keluar. Hari yang sama pukul 4 petang lulus satu usul keluar Barisan Nasional, masuk PN. Pukul 5 petang umum tangguh, tak jadi keluar. Mentang-mentang Datuk Seri Anwar pujuk sikit, bagi bunga, nasihat jangan keluar apa semua, lembut hati. Tiba-tiba dan itulah keluar statement
MIC tetap akan bagi sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar walaupun keluar Barisan Nasional pula dah aku cakap. Dalam waktu sama dia kata apa? MIC tak akan go solo. Kalau keluar BN tak akan go solo, maksudnya dia akan masuk PN atau PH, gabungan lain selain daripada Barisan Nasional. Ini macam ni lah, aku nasihat beginilah pada MIC Sudah-sudahlah, tak payah duk buat perangai merajuk ke apa benda nak suruh orang bagi jawatan, tak payah. Kita tahu tak lama lagi ada seat menteri kosong. Tengku Zafrul miti dengan Dr. Zamri KPT kosong, senatorship habis apa semua, akan berlaku rombakan kabinet. MIC tangguh keputusan keluar BN sebab apa? Sebab kau nak harapkan Datuk Syed Anwar PM bagi kota menteri, bagi kota Timbalan Menteri kepada MIC atau MCA. Tangguh sebab itu. Sudahlah, tak payah duk perangan lah. Keluarlah Jabatan Kuasa Pusat, MIC lulu dah. Usul keluar Barisan Nasional, keluarlah. Tunggu apa lagi? Sebab UMNO tak rugi apa-apa pun. MIC ke MCA keluar Barisan Nasional, UMNO tak rugi. Kursi-kursi MIC, MCA ni semua kursi kawasan majoriti Melayu. Ihsan UMNO bagi kursi MIC, MCA tanding. MIC ada satu kursi, Parlimen Tapah MCA ada 2, Tanjung Piai dengan Air Hitam. Adalah few seats Don dekat Johor, Pahang, Melaka. Okey lah. Kalau MCA, MIC keluar Barisan Nasional, UMNO akan ambil balik kursi-kursi Melayu, kawasan Melayu MIC, MCA ni. Kena ingat MIC hari ni bukan zaman sama macam zaman Semi Belu dulu, kuat, ada pengaruh sokongan kaum India. Semi Belu dulu. Hari ni MCA, MIC ni orang panggil ada pun tak menambah, tak ada pun orang tak heran, tak mengurang apa pun kalau tak ada. Itulah realiti. Masuk PRU 16 nanti, kalau UMNO masuk bersama dengan PH lagi, UMNO akan dapat undi bukan Melayu daripada pengundi-pengundi PH. Hari ni komuniti Cina, kaum Cina hari ini majoritinya mengundi ataupun pengundi penyokong Tega PH, DAP, PKR. Kita tengok hari ni Presiden UMNO Datuk Seri Zahid, walaupun kalau orang lain di tempat Datuk Zahid mungkin dia dah suruh berambuh cepat-cepat lah, tapi Datuk Zahid masih lagi lembut hati dengan MIC ni. Datuk Zahid serah pada MIC, nak keluar silakan keluar, nak stay kita buat cara nak stay. Itu yang MIC yang tak puas hati dengan Datuk Zahid, aku pun tak tahu pasal apa. MIC pergi jumpa Datuk Syed Anwar minta pandangan, sepatutnya dia settle dengan Datuk Zahid. Apa kaitan Anwar dalam isu ini? UMNO BN tak ada kaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Entahlah, aku pun tak tahulah. Tapi Datuk Zahid macam itulah. Datuk Zahid tetap Datuk Zahid. Aku agak Datuk Zahid tak payah duk layan lah ni, sekadar MIC, MCA ni buang masa. Teruskan dengan agenda pemerkasaan Bumiputra yang dibawa oleh Datuk Zahid bawah KKDW, bersama-sama dengan rakan-rakan kerajaan perpaduan, pimpinan-pimpinan PH dan seluruhlah kepimpinan kerajaan Madani. Itu lebih penting daripada duduk melayan MIC punya perangai ni dengan PRN Sabah. Lalu lagi orang duduk kempen dekat sana, dia buat perangai dekat ni Mesyuarat Agong. Apa benda lah. Okey, aku dah tengok dah video penjelasan Tengku Zafrul kepada yang berhormat bekas Menteri Rafizi Ramli. Jadi jelaslah aku dah faham. Cuma aku nak fahamkan kepada pengikut-pengikut Totok Rafizi ni, supaya jelas lagi Okey, ramai yang duk sembang, duk buat kepala tahu pasal perjanjian AD ni, konon Malaysia tunduk pada mereka. Macam-macam lah persepsi. Jadi bila aku tengok Tengku Zafrul dah jelas, memang aku faham AD ni bukan pilihan tukar-tukar, tapi keperluan. Yang ni apa kena faham. Tujuan dia memang jelas sekali, selamatkan jutaan pekerjaan rakyat Malaysia dan pastikan ekspor kita kekal kompetitif. Kalau Malaysia tak tanda tangan, tarif ekspor kita ni boleh naik dari 19% naik sampai 25% atau 40%. Bayangkan berapa banyak kilang di dalam negara kita ni boleh tutup. Dan pelabur pun boleh cabut lari ke negara-negara lain. Ada lingkup kilang-kilang kat dalam negara kita ni. Tengku Zafrul sendiri dah sebut, tanpa AD ni daya saing kita jatuh. AD ni kalau pernah tahu, untuk lindungi rakyat dan industri tempatan. Ringkas dia, senang je. Yang ni lah langkah pertahanan ekonomi, bukan tunduk. Dari segi klausa pula,
semua terma dalam ad tu cukup dah untuk pertahan kedaulatan negara. Tak ada istilah jual negara pun. Yang tu cuma spin politik. Dan satu lagi aku nak bagi tahu dekat apa. Isu beli barang dari US ni. Tak guna 1 sen pun duit kerajaan. Semua urusan syarikat Malaysia sendiri. Bukan bajet awam. Kenapa US banding Malaysia dengan Kemboja? Sebab Malaysia jauh lebih mampu dan ekonomi kita lebih besar. Itu tanda keyakinan mereka. Bukan tekanan. Kesimpulan dia mudah saja. Ini bukan benda nak tunduk dekat Amerika. Tapi strategi untuk lindungi pekerjaan rakyat dan kekalkan pelabur. So bila ada orang sembang jual negara ni semua merepek. Ni semua naratif politik. Semua sembang tak ada fakta. Tunjuk fakta lah kalau betul. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.